Setiap video yang aku buat mesti ada cabaran. Cuma kali ni lain sikit cabaran dia. Aku bukan travel sebagai content creator, tapi sebagai seorang ayah. Video kali ni aku nak test DJI Pocket 4 ni. Nak tengok boleh tak dia capture momen yang paling besar dalam hidup aku. Hey, Assalamualaikum, selamat datang ke Fraser Hill. Wow, welcome to Fraser Hill. Wow. Selama 32 tahun hidup sebagai anak Pahang, first time kita sampai Fraser Hill. Dulu Fraser Hill ni sebenarnya kawasan lombong biji timah, tapi sebabkan cuaca dia sejuk, tenang je, tempat ni berubah jadi kawasan peranginan orang British zaman-zaman dulu. Honestly aku tak expect langsung Bukit Fraser secantik ni tau. Tengok dia punya bangunan ni macam bangunan kolonial zaman-zaman dulu. Klinik kesihatan dia, balai polis dia, serius cantik gila. Sebab mostly orang cakap Bukit Fraser ni berhantu lah apa semua. Tapi tak. Aku rasa dia baru renovate kot tempat-tempat macam ni. So cantik lah. Dia punya cuaca kat sini sedap je, sejuk je rasa. Walaupun kadang tengah hari dia rasa macam pagi yang sejuk, yang best. Kita ambil gambar, Bila aku shoot travel vlog, aku selalu bawa kamera gedabak besar macam ni tau. Sebab aku nak the maximum quality aku dapat bila aku travel. Kali ni aku nak pergi Fraser Hill dengan family aku fikir kamera apa yang aku patut bawa. Kalau aku pakai kamera ni, confirm lah aku set up kamera, anak aku dah hilang dah berlari ke mana lah. Tapi kali ni aku ada kamera baru, DJI Pocket 4. Tengok macam mana result dia dekat Fraser Hill ni. Dekat Fraser ni ada macam-macam aktiviti kita boleh buat dekat sini. Aku sekarang dekat The Paddock. Dekat sini boleh naik kuda, boleh buat archery kat sini. And dia ada rumah hobbit yang cantik sangat untuk kita ambil gambar dengan family kita dekat sini. Benda yang paling mencabar nak buat video dengan family ni sebenarnya kita nak fikir banyak benda. Nak fikir pasal kamera, nak kena fikir pasal anak kita berlari-lari, main kuda, panjat kuda apa semua tu. Tu yang membuatkan video dengan family ni hassle sikit tau compare dengan video dia travel yang sendiri. Tapi dengan Pocket 4 ni dia memang simple, memang senang gila. Bila aku turn on je, aku flip je screen tu, dia automatic cantik. Gimbal dia cantik, tak payah nak calibrate apa-apa semua. Serius function. Dekat The Paddock ni kita boleh bagi kuda-kuda tu makan tau. Bagi carrot macam ni lah. Carrot. Kuda-kuda kat sini nampak sihat je semua. Memang elok je dia orang jaga. Kuningnya gigi dia. Helani. nak kena makan ke? Kat sini kita juga boleh bawa anak kita tunggang kuda ni pusing keliling stable ni. Dan aku nak bagi Ala ni first time experience pengalaman dia naik kuda. Okey, kasih bang. Best ada Paddock ni. Kita boleh ajar anak kita naik kuda. Suasana cantik, sejuk. Ada hobbit kat sini. Tapi harga dia tu semahal sikit lah. Naik kuda pusing macam tu, satu loop tu RM15. Bapak lah, loop kecil je. Tapi itulah, susah nak bawa makanan kuda kat sini aku rasa. Jom, kita sambung pergi explore Fraser Hill. Pocket 4 ni dia ada Active Track 7.0. Memang betul-betul matured lah. Aku just select je anak aku kat mana, dia akan track je kat mana anak aku pergi. Aku track je kuda tu kat mana, dia akan follow je kuda tu berlari. Memang function sangat-sangat lah. Fraser Hill ni dah nampak macam bukan dalam Malaysia dah. Sejuk, tenang je.
Jom kita main panah dekat The Paddock ni. Harga dia dalam RM10 untuk 10 anak panah. Panah jumbo abang tu. Kena merama, mati merama. Apa yang aku rasa upgrade paling besar untuk kamera Pocket 4 ni untuk user, dia ada include sekali zoom dengan custom button dekat sini. Itu memang betul-betul small detail yang aku appreciate sangat-sangat lah. And satu custom button ni kita boleh custom je apa yang kita nak. Aku buat jadi pusing vlog mode. Function lah. Tengok. Ini yang aku best. Sebab DJI dia akan ambil user-user feedback apa benda yang tak ada dalam kamera lama, dia akan buat masuk dalam kamera baru. Ada jual bos? Ada jual bos. Jual apa? Apa dia? Sayur-sayur ada. Oh, sayur-sayur ada. Dan cauliflower 110. Oh, jom. Hai. Kat sini best kita boleh cabut sayur kita sendiri tau. Ada lobak putih, ada cauliflower. Jom, nak cabut yang mana? Pilih ya. Fresh tau sayur dia. Baik dua. Macam ni punya pokok radish. Dia tarik macam senang je tarik dia kan. Macam tarik carrot. Cool. Ya. Seronok lah. Boleh ajar anak-anak kita jadi petani kat sini. Cabut pokok, tanam pokok. Kat sini kita boleh ambil sayur kita sendiri. Macam ni ladang cauliflower. Dia bagi kita pisau, kita cauliflower ni. Tak kena cari yang matang dulu. Selalu kalau kita tengok cauliflower kat pasar-pasar tu, tu nothing, tu tak adventure. Kita kat sini, kita petik kita punya cauliflower kita sendiri. Dekat Fraser Hill ni ada satu tasik yang hijau cantik sangat. Kalau dulu, tasik ni jadi kawasan tempat tadahan air untuk orang British ni minum. Dekat Islands Water ni, kita boleh bagi makan ikan dekat sini. Dia ada satu tasik hijau cantik lah. Dia boleh naik boat dekat sini. Tapi anak aku tak boleh main. Sebab dia cakap baby dengan Adani kecil ni tak ada saiz jaket katanya. So sayang lah tak boleh main. Ikan dekat sini sumpah besar-besar. Seram pula tengok. Ni kalau jatuh ni, masa ni lah aku rasa bergunanya feature zoom dia ni. Bila tekan button ni dia akan zoom sampai 4 kali tau. And zoom dia aku rasa not bad lah. And satu lagi, bila kita malas nak color grade pakai Pocket 4 ni, dia ada film tone yang sendiri tau. Dia ada macam filter yang kita boleh set siap-siap. So tak payah pening-pening nak color grade. Kalau kita nak buat nampak efek macam filem look Hollywood ke, kita boleh set up dalam setting dalam ni je. First, apa yang aku paling suka dengan Pocket 4 ni? Of course lah, saiz dia. Aku dapat almost full feature kamera besar aku dengan 10 kali lagi kecil daripada setup aku sebelum ni. Aku dapat gimbal, aku dapat 1-inch sensor, kamera quality dia pun not bad, serius. And then yang paling best, aku boleh simpan je dalam poket aku handle aku. And then bila aku nak shoot, aku keluarkan daripada poket aku terus shoot. Memang hassle free gila-gila lah. Satu lagi feature yang aku rasa betul-betul appreciate dengan kamera ni, dia ada built-in memory 107GB. Kalau kita tengah busy-busy kan, prepare lampion anak apa semua, kita tinggal memory card, tak ada hal. Ni ada backup safety. Malam-malam kat sini aku ingat mati tau, tapi sebenarnya meriah betul-betul lah. Tengok lampu dia pasang, ada jual-jual kafe, kopi-kopi kat sini. Serious best. Kat sini sejuk tau. So kita macam jalan malam-malam kat sini rasa macam jalan kat overseas. Satu je benda yang aku rasa selalu barai dengan kamera yang compact macam ni, dia punya low light. Tu je sebab aku tak gunakan action camera as main kamera aku. Aku still usung kamera besar aku semua tu untuk buat vlog sebab aku nak bila aku shoot dalam low light, kualiti aku still cantik macam siang-siang.
Tapi Pocket 4 ni lain cerita tau. Pocket 4 ni dia bagi kita 1-inch sensor. Sensor 1 inch ni bila kita shoot malam-malam dia still dapat capture lighting yang best masuk dalam sensor kamera. Serius, game changer lah untuk action camera. And then Pocket 4 ni dia ada dedicated gimbal tau. So bila kita shoot dalam low light, dia tak ada macam jitter-jitter kalau kita shoot pakai phone kan. Kalau kita shoot dalam low light dia macam jitter-jitter, pelik-pelik blur tu kan. Ni tak ada. Dia smooth je sebab gimbal ni yang handle semua benda. And on top of tu lagi, dia bagi lagi lampu macam ni. Dia bagi feel like macam ni lah. So dia memang complete set untuk vlogging system kita lah. And lampu dekat atas ni memang membantu sangat-sangat tau. Dia bagi lighting dekat muka kita. Kalau kita nak jalan tengah-tengah malam, tengok aku pergi ke tempat yang memang betul-betul low light tak ada lampu langsung. So muka kita still terang tau. Kalau orang tengok dalam video ni, orang tengok muka kita, wah ni orang yang bercakap rupanya. Feel like macam ni sebenarnya nampak simple tapi memang function sangat-sangat. Serius. Overall aku rasa Pocket 4 ni memang perfect sangat untuk content creator yang dah jadi bapak-bapak macam aku. Perasaan bila kita shoot tanpa kita fikir banyak pasal kamera, kita dapat layan anak kita tu memang betul-betul game changer lah. Serius aku cakap. Pocket 4 ni dia punya kualiti kamera cantik, low light dia pun not bad. Aku rasa aku akan keep kamera ni dalam kamera backpack aku mana-mana je aku pergi. Kalau ada shooting anak aku macam ni ke, aku keluarkan dari poket aku terus shoot. Serius memang function sangat-sangat lah. Lepas ni okey. Jom kita pergi main air pula, main deterjen. Terima kasih subscribe, kita jumpa next time.